Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kumpulan kami akan membentangkan kesalahan tata bahasa yang lazim ada pada informasi rasmi. Sebelum kami membentangkan hasil produk kami, ingin kami mengucapkan ingin kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah-pensyarah kami iaitu Dr. Asri dan juga Dr. Rosli yang telah banyak mendidik dan membimbing kami sepanjang kursus ini berjalan dan sepanjang pelaksanaan pentadbiran penterusan ini berjalan. Berikut merupakan fokus produk kami iaitu mengenal pasti dan menjustifikasikan kesalahan penggunaan kata dalam suatu informasi rasmi dan kami akan perincikan justifikasi kesalahan itu dengan menggunakan apakah kesalahan yang berlaku pada informasi rasmi tersebut, mengapakah kesalahan ini berlaku dan bagaimanakah cara untuk kita membetulkan kesalahan ini. Terdapat 4 jenis kesalahan yang kita boleh tinjau dalam sudut morfologi iaitu kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah dan juga kesalahan tata bahasa yang terangkum daripada kesalahan penggunaan bentuk kata, golongan kata dan sebagainya. Terdapat kesalahan yang ada pada gambar ini. Adakah anda tahu apakah kesalahannya? Jawapannya ialah perkataan merbahaya. Okay, pada gambar ini, kita dapat lihat bahawa perkataan merbahaya merupakan kesalahan yang tertera pada papan tanda tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana perkataan merbahaya ini kita boleh jeniskan dia sebagai kesalahan imbuhan. Kita tahu bahawa sebenarnya imbuhan mer ini tidak pernah wujud dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini merupakan satu normalisasi yang sering berlaku dalam kalangan rakyat kita gini, menggunakan imbuhan mer. Jadi sebenarnya yang betulnya ialah kita perlu menggantikan imbuhan mer tadi dengan imbuhan ber dan menghasilkan perkataan berbahaya. Untuk jenis kesalahan ini, saya telah rujuk di khidmat nasihat DBP yang ada di internet, yang ada dalam talian. Sebenarnya, guru bahasa yang mempunyai satu kesangsian ataupun kekeliruan berkenaan tata bahasa ataupun apa-apa yang berkaitan dengan bahasa boleh rujuk di khidmat nasihat DBP ini. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa khidmat nasihat ini telah memberikan satu inisiatif untuk menerangkan tentang sesuatu kesalahan itu adakah ia betul ataupun tidak. Di sini kita dapat lihat bahawa imbuhan mer itu tidak wujud. Sebaliknya, imbuhan yang wujud ialah seperti men, me, meng, menge, me dan sebagainya. Jadi perkataan yang sinonim dengan berbahaya yang seringkali masyarakat tertukar ialah mara bahaya, bukan merbahaya. Merbahaya merupakan satu kelaziman kesalahan tata bahasa yang sering berlaku. Okey, berikut merupakan gambar yang kedua. Apakah kesalahan yang ada pada memorandum ini? Okey, kita tahu kesalahan yang terdapat pada memorandum ini ialah perkataan di lampiran 1. Pada gambar tersebut, kita boleh katakan bahawa perkataan di lampiran 1 merupakan kesalahan tata bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kata tugas di ini tidak boleh dieja rapat. Perkataan di yang dieja rapat akan dianggap sebagai penggunaan imbuhan untuk kata kerja di. Seperti contoh, dimasak, disepak dan sebagainya. Di situ berperanan sebagai imbuhan. Jadi di sini, pada kesalahan ini, di lampiran 1 itu bukanlah berperanan sebagai imbuhan. Sebaliknya, ia berperanan sebagai kata tugas. Okey, kata tugas, kata hubung. Jadi, ejaan ataupun penggunaan yang sebenarnya ialah di lampiran 1. Ejaannya akan dieja secara terpisah, bukannya secara tercantum. Kesalahan ini juga saya telah rujuk di khidmat nasihat DBP. Bagi saya, penubuhan
khidmat nasihat DBP ini amat membantu guru bahasa dalam ingin menjawab segala kesangsian dan juga mereka boleh rujuk pada pakar bahasa melalui dalam talian saja. Tidak perlu untuk bersemuka untuk kita pergi mencari sendiri guru bahasa ataupun pakar-pakar bahasa, munshi bahasa yang ada. Jadi sebenarnya ini merupakan satu inisiatif yang sangat membantu bukan sekadar guru bahasa, malah untuk masyarakat yang cakna terhadap bahasa untuk mereka menekankan berkenaan kesalahan dan pembetulan bahasa yang perlu kita terapkan. Jadi, kita dapat lihat di sini, di ni sebenarnya berfungsi sebagai kata sendiri nama dan juga imbuhan. Jadi, di yang dieja jarak ialah di yang dieja jarak merupakan di yang berfungsi sebagai kata sendiri nama. Seperti di Kuala Lumpur, di sana, di sini dan sebagainya. Manakala di yang dieja rapat ialah di yang peranan sebagai imbuhan kata kerja. Macam contoh, dimakan, dipukul, dilihat dan sebagainya. Jadi, kita tidak boleh kelirulah penggunaan di ni macam mana. Okey, seterusnya informasi rasmi yang ini pula kita lihat apakah kesalahan yang ada pada papan tanda ini. Kesalahannya ialah penghawa dingin. Jadi, kesalahan yang ada pada gambar ini ialah perkataan penghawa dingin. Hal ini dikatakan demikian kerana bila kita rujuk pada hukum DM, hukum diterangkan menerangkan, kita dapat lihat bahawa sebenarnya hawa itu berfungsi sebagai udara dan dingin itu sebagai sejuk. Jadi, sebenarnya kita tidak boleh mengatakan penghawa dingin itu betul kerana bila kita melihat kepada istilah lain bagi hawa dan dingin itu sejuk, hawa itu udara. Adakah kita dapat lihat, adakah perkataan pengudara sejuk itu betul? Semestinya tidak. Sebab kita ingin menerangkan hawa yang sejuk melalui pendingin. Pendingin yang hawa. Pendingin untuk hawa. Maafkan saya. Jadi, perkataan yang betul di sini ialah pendingin hawa. Kerana hukum DM yang telah saya sebutkan tadi. Saya telah mencari asbab mengapakah kesalahan seperti penghawa dingin itu sering kali terjadi dalam masyarakat kita. Menurut Wikipedia, kesalahan ini sering berlaku kerana perkataan itu kita anggap dia sebagai bersikap keinggrisan. Jadi perkataan yang Inggeris itu kita terus melayukannya, menyebabkan penggunaan perkataan itu tidak tepat. Seperti contoh, pada contoh Wikipedia sendiri, kita dapat lihat bahawa perkataan dengan izin banana fritter, rakyat sering kali mengistilahkan banana fritter itu sebagai goreng pisang. Sebenarnya perkataan yang tepatnya ialah pisang goreng. Macam chili sauce, sos cili. Dan kesalahan yang kita sering nampak seperti atas talian kerana dalam perkataan bahasa Inggerisnya ialah online, sebenarnya dalam talian. Jadi terdapat kekeliruan kerana perkataan itu yang bersifat keinggrisan. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Baiklah, lihat pada gambar yang pertama. Terdapat satu kesalahan pada papan tanda tersebut. Saya akan berikan 3 saat sahaja untuk anda semua meneka apa yang salah di situ. 1, 2, 3. Kesalahan pada papan tanda itu ialah ejaan kafetaria. Perkataan kafetaria dianggap salah kerana ejaan yang betul ialah kafeteria seperti yang ditetapkan dalam Kamus Dewan Pustaka dan Sistem Ejaan Baku Bahasa Melayu. Kesalahan ini tergolong dalam kesalahan ejaan yang sering berlaku akibat pengaruh sebutan lisan
ataupun kesilapan dalam menyesuaikan kata pinjaman daripada bahasa luar seperti bahasa Inggeris, iaitu cafeteria. Oleh itu, dalam penulisan rasmi dan akademik, ejaan yang tepat perlu digunakan bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan standard. Kesalahan ejaan seperti kafetaria berbanding kafeteria berlaku akibat pengaruh bahasa asing, kekeliruan dalam sistem ejaan bahasa Melayu dan kurangnya rujukan kepada sumber rasmi seperti Kamus Dewan Bahasa Pustaka. Kesalahan ini boleh menyebabkan kekeliruan dalam komunikasi, terutamanya dalam penulisan rasmi dan papan tanda perniagaan. Bagi mengatasi masalah ini, masyarakat perlu lebih peka terhadap penggunaan ejaan yang tepat dengan merujuk kepada Kamus Dewan Pustaka ataupun sumber-sumber rasmi yang lain. Selain itu, pendidikan bahasa Melayu di sekolah harus menekankan kepentingan ejaan baku dan tata bahasa yang betul. Pihak media juga boleh memainkan peranan yang penting dengan menggunakan bahasa yang tepat dalam iklan, papan tanda dan bahan bacaan agar masyarakat terbiasa dengan ejaan yang betul. Dengan usaha yang berterusan, kesalahan ini dapat dikurangkan dan penggunaan bahasa Melayu yang standard dapat diperkukuhkan dalam kehidupan seharian. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada gambar kedua. Dalam gambar kedua, terdapat satu kesalahan dalam gambar ini. Kesalahan ini terletak pada nama pensyarah, iaitu Puan Hajah Norihan binti Mazin. Di sini terdapat kesalahan ejaan pada nama Puan Hajah Norihan binti Mazin. Kesalahan ejaan di sini ialah binti. Perkataan binti tidak perlu ditulis dengan menggunakan huruf besar kerana ia bukan sebahagian daripada nama khas. Ejaan yang sebenarnya ialah binti dengan pangkal huruf B itu kecil. Kesalahan dalam menulis binti dengan huruf besar pada pangkal perkataan adalah kesalahan ejaan kerana binti bukan nama khas tetapi sekadar menunjukkan hubungan keturunan bagi perempuan dalam budaya Melayu dan Islam. Dalam penulisan biasa, binti perlu ditulis dengan menggunakan huruf yang kecil. Sebagai contohnya, Siti Aisyah binti Ahmad. Bukannya Siti Aisyah binti B, pangkal B iaitu besar, Ahmad. Namun, dalam dokumen rasmi yang menulis keseluruhan nama dengan huruf besar seperti dalam kad pengenalan binti huruf besar ditulis dengan huruf besar untuk tujuan keseragaman. Sebagai contohnya, Siti Aisyah binti Ahmad. Oleh itu, penggunaan huruf besar bagi binti perlu mengikut konteks yang sesuai bagi memastikan ejaan yang betul dan menepati peraturan bahasa Melayu. Baiklah, sekarang kita pula beralih kepada gambar ketiga. Dalam gambar ketiga ini juga terdapat satu kesalahan tata bahasa. Cuba anda teka di mana ia. Kesalahan tata bahasa boleh dilihat pada papan tanda ini, iaitu perabot reject palang terpakai. Perkataan reject tidak diiktiraf dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu dan Pustaka. Kesalahan ini adalah kesalahan istilah. Jadi, bagaimana kita nak perbetulkan papan tanda itu? Jadi, perkataan reject boleh diganti dengan perkataan lain seperti rosak, terpakai dan sebagainya. Frasa perabot reject salah dalam bahasa Melayu kerana perkataan reject bukan ejaan baku dan tidak diiktiraf dalam Kamus Dewan Pustaka. Kesalahan ini boleh berlaku akibat pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Indonesia, bahasa Inggeris
di mana reject bermaksud menolak. Dalam bahasa Melayu, perkataan yang lebih tepat perlu digunakan bergantung pada konteks yang dimaksudkan. Selain itu, kurangnya kesedaran tentang ejaan baku juga boleh menjadi punca utama. Sesetengah pengguna bahasa Melayu mungkin tidak menyedari bahawa perkataan reject tidak diiktiraf dalam Kamus Dewan dan menganggapnya sebagai istilah yang betul. Kekeliruan ini semakin diperkuat oleh pengaruh media dan internet menyebabkan ramai orang terdedah kepada kandungan dari anasir luar seperti media sosial, rancangan TV dan artikel atas talian. Penggunaan bahasa rojak juga semakin menular dalam generasi kita sekarang. Banyak generasi kita sekarang suka mempercampur adukkan bahasa Melayu kita yang mulia, yang tercinta dengan bahasa lain untuk menjadikan perbualan ataupun percakapan itu lebih menarik dan menarik perhatian orang ramai. Perbuatan tersebut akan mengambil perbuatan tersebut mengambil kesan yang buruk jika kita tidak um, dibendung. Jadi semua pihak perlu bersatu padu untuk memajukan dan memuliakan bahasa Melayu agar terkenal di seantero dunia. Baiklah, kita akan beralih pula kepada gambar yang keempat. Dalam gambar yang keempat, terdapat satu juga kesalahan tata bahasa dalam papan tanda itu. Cuba anda teka di mana ia. Kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam papan tanda itu ialah perkataan bilik-bilik. Kenapa bilik-bilik ini salah? Bilik-bilik ini merupakan kata ganda. Sepatutnya kata ganda tersebut ditulis dengan tanda sempang. Jadi, ejaan yang sebenarnya ialah bilik sepang bilik. Kesalahan dalam penulisan bilik-bilik berlaku kerana tidak mematuhi peraturan ejaan kata ganda dalam bahasa Melayu. Kata ganda sepatutnya ditulis dengan tanda sempang, menjadikannya bilik-bilik yang merupakan bentuk yang betul. Kesalahan ini tergolong dalam kesalahan ejaan dan tata bahasa kerana tanpa tanda sepang, perkataan tersebut boleh mengubah maksud ataupun menyebabkan kekeliruan dalam ayat. Jadi, kita perlu lebih berhati-hati dalam penulisan agar mematuhi peraturan bahasa Melayu yang betul. Dengan memahami dan mengamalkan ejaan serta tata bahasa yang tepat, kita dapat meningkatkan kemahiran berbahasa dan mengelakkan kesilapan yang boleh menjejaskan kefahaman pembaca. Baiklah, gambar yang kelima. Terdapat juga satu kesalahan. Cuba anda teka di mana ia. Jadi, kesalahan yang terkandung dalam gambar ini ialah gerai Kak Ani Laksa. Kenapa gerai Kak Ani Laksa ini salah? Kerana susunan frasa adalah tidak tepat. Jadi, bagaimana kita nak perbetulkan kesalahan itu? Sepatutnya susunan yang betul ialah gerai laksa Kak Ani. Kesalahan dalam gerai Kak Ani Laksa bukan berpunca daripada ejaan yang salah, tetapi merupakan kesalahan tata bahasa, khususnya dalam susunan kata. Frasa ini boleh menimbulkan kekeliruan kerana tidak jelas sama ada ia merujuk kepada gerai yang dimiliki oleh Kak Ani ataupun gerai yang menjual laksa. Hukum ini dipanggil hukum DM. Hukum DM ialah hukum diterang dan menerang. Kesalahan dalam susunan kata boleh menimbulkan kekeliruan dalam komunikasi, terutamanya dalam papan tanda ataupun nama perniagaan yang sepatutnya jelas dan mudah difahami oleh pelanggan. Jika susunan kata
adalah tidak tepat, ia boleh menyebabkan salah faham tentang jenis perniagaan yang dijalankan. Begitu juga dalam contoh yang akan saya berikan. Contohnya ialah goreng pisang ataupun pisang goreng. Goreng pisang ialah perbuatan dan pisang goreng ialah pisang yang telah siap digoreng. Jika peniaga melakukan kesalahan, ramai penutur bahasa Melayu akan menganggap boleh menyebabkan kekeliruan kepada mereka. Jadi menyebabkan kedai itu adalah me, apa, menjual pisang yang telah digoreng ataupun menggoreng pisang. Itu sahaja pada saya. Terima kasih. Baiklah, berikut merupakan contoh yang diambil daripada sebuah pengiklanan. Adakah anda dapat mengenal pasti kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam petikan ini? Jadi, kesalahan tata bahasa yang dijumpai dalam petikan ini terdapat pada baris pertama, iaitu pada frasa dari kos tempahan. Jadi, setelah dianalisis dari ayat tersebut, kesalahan yang dijumpai ialah dari kos tempahan. Perkara ini merupakan kesalahan tata bahasa kerana penggunaan kata sendinama dari yang salah. Jadi, kata sendinama yang sepatutnya digunakan ialah daripada kos tempahan. Frasa dari kos tempahan mengandungi kesalahan tata bahasa. Berikut merupakan analisis kesalahannya. Kesalahan yang terdapat ialah kesalahan dalam penggunaan kata sendinama. Kata sendinama dari digunakan untuk menunjukkan arah, tempat, masa atau punca sesuatu perkara. Contohnya, saya datang dari Kuala Lumpur. Dia bekerja dari pagi hingga malam. Dalam konteks frasa dari kos tempahan, kata sendi dari tidak sesuai kerana tidak merujuk kepada arah, tempat atau masa. Kata sendinama yang lebih sesuai ialah daripada, yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan, sumber atau punca. Oleh itu, frasa yang betul ialah daripada kos tempahan kerana merujuk kepada sumber atau asal sesuatu kos. Baiklah, kita beralih pula kepada contoh yang seterusnya yang diambil daripada sebuah memo. Jadi, kesalahan tata bahasa yang telah berjaya dikenal pasti terdapat pada baris yang terakhir, iaitu pada perkataan digalakan. Jadi, kesalahan yang dijumpai dalam ayat ini pula ialah kesalahan ejaan bagi perkataan digalakan. Ia merupakan kesalahan ejaan kerana tidak mengikuti bentuk imbuhan yang betul dalam bahasa Melayu. Oleh itu, ejaan yang betul ialah digalakkan, iaitu meletakkan dua huruf K dalam perkataan tersebut. Kata digalakan adalah salah kerana tidak mengikut aturan pembentukan kata kerja pasif dalam bahasa Melayu standard. Bentuk yang betul ialah digalakkan. Kesalahan ini berlaku kerana kata dasar galak mengalami proses pengimbuhan dengan awalan di dan akhiran kan untuk membentuk kata kerja pasif. Dalam bahasa Melayu, kata kerja yang mendapat imbuhan kan biasanya mengalami penggandaan konsonan terakhir jika kata dasarnya berakhir dengan huruf K. Oleh itu, bentuk yang betul ialah digalakkan, bukan digalakan. Baiklah, kita beralih pula kepada contoh yang seterusnya. Cuba anda cari satu kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah, jadi kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam petikan ini ada pada baris yang ketiga pada frasa di kalangan. Baiklah, setelah dianalisis, kesalahan yang dijumpai dalam ayat berikut ialah
penggunaan frasa di kalangan. Ia merupakan kesalahan tata bahasa kerana terdapat kesalahan penggunaan kata sendi nama di. Jadi, frasa yang betulnya ialah dalam kalangan. Frasa di kalangan dianggap salah dalam bahasa Melayu standard kerana kata sendi di hanya digunakan untuk menunjukkan tempat, bukan untuk merujuk kepada kelompok atau kumpulan. Sebagai gantinya, frasa yang betul adalah dalam kalangan kerana kata sendi dalam digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di lingkungan atau ruang lingkup tertentu. Baiklah, berikut merupakan contoh yang terakhir yang diambil daripada sebuah teks pengucapan awam. Adakah anda dapat mengenal pasti kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam teks ini? Baiklah, jadi kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam teks ini adalah pada baris yang ketiga, iaitu pada frasa kawasan pendalaman. Jadi, kesalahan seterusnya yang telah berjaya dijumpai dalam ayat berikut ialah kawasan pendalaman. Ia merupakan kesalahan tata bahasa kerana terdapat kesalahan dalam penggunaan kata pendalaman. Jadi, penggunaan kata yang betul ialah pedalaman. Frasa kawasan pendalaman adalah salah kerana terdapat kesalahan dalam penggunaan imbuhan. Perkataan yang betul ialah kawasan pedalaman. Berikut merupakan beberapa sebabnya. Yang pertama, pedalaman berasal daripada kata dasar dalam dan menerima imbuhan pe, yang bermaksud kawasan yang jauh dari bandar atau kawasan utama. Yang kedua, pendalaman pula berasal daripada kata dasar dalam dengan imbuhan pen yang merujuk kepada proses membuat sesuatu menjadi lebih dalam seperti dalam konteks pendalaman ilmu, iaitu proses mendalami ilmu. Oleh itu, frasa yang tepat ialah kawasan pedalaman yang merujuk kepada kawasan terpencil atau jauh dari bandar. Kesimpulannya, kita haruslah betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Penggunaan tata bahasa yang salah harus kita betulkan, harus kita semak semula supaya ia tidak menjadi satu timbul persoalan yang timbul terhadap apakah sebenarnya kegoyahan tata bahasa kita ini. Supaya kita dapat bertutur ataupun menggunakan satu bahasa itu dengan tepat dan mampu untuk bahasa kita ni dimartabatkan dengan lebih tinggi. Selain itu, segala kemudahan yang telah diwujudkan seperti khidmat komuniti DBP ataupun penggunaan kecerdasan buatan sendiri seperti ChatGPT dan sebagainya, haruslah kita manfaatkan dalam memperkasa bahasa kita. Ia boleh menjadi satu rujukan yang sahih ataupun yang kuat untuk kita menceburi dengan lebih mendalam tentang apakah suatu bahasa itu punya tata susilanya dan sebagainya. Jadi, begitulah. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.